Assalamualaikum. Selamat pagi. Balik lagi kita di channel Mudah Saja. Apa khabar semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Hari ni 14 bulan Jun. Kita nak pergi kenduri kat Bangi. Sekarang ni jam pukul 5.37. Kita akan naik ini yang besar ini. Okey, kita dah nak gerak ni. Kita naik satu kereta je ini. Dan semua tinggal. Kita ada semua ada 10 orang. Ikutkan 3 kereta. Tapi ini kita naik satu kereta saja. Okey. Tengok. Okey. Akan gerak sekejap lagi Okey, kita sampai kat sini. Kita ambil lagi orang. Suasana pagi. Okey. Lepas ni kita akan terus gerak. Top up touch and go. Kita boleh tergerak terus lah. Okey, kita sambung lagi nanti. Belakang. Okey, hari ni kita sampai lipat kajang lagi. Kita minum lagi kat sini. Tapi kat kedai ujung sana tu pula. Yang belah sini tengok ramai lah. Yang belah sana pula lah. Serapan kat sini. Sekarang pukul 8.42. Terus kita tengok apa yang ada. Dia punya channel. Pukul siapa kita dah habis makan dah. Kedai ni. Makan nasi lemak. Dia ni punya belum sampai lagi. Roti canai. Ada lagi ada sempit tu. Dia ada sempit macam apa ni ada rumah tu. Kita berehat sekejap pergi toilet kat R&R Air Keruh. Rehat kejap. Oh, lama pakai kasut dia ni ya. Macam Mak Min Ya. Gato ambil makanan. Dengan penuh rasa kesyukuran dan keberkatan, majlis mempersilakan peribaan pasangan mempelai yang diraihkan pada hari ini. Okeylah, sampai sini je vlog kali ni. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Jumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum. Bye bye.